Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Speaker, pertama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakyat Dun Usukan kerana telah memilih saya pada PRU Sabah ke-17 lalu. InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik untuk Usukan, untuk Kota Belud dan untuk Sabah secara keseluruhannya. Tuan Speaker, since this is my maiden speech in the State Assembly, saya ingin mengambil peluang ini untuk merekodkan pendirian saya dari hati saya sendiri sebagai anak Sabah yang sayangkan Sabah. My wish is, kalaulah kita semua parti-parti lokal Sabah boleh satu hati. I really wish that to happen. Impian saya untuk Sabah, biar kita corakkan wilayah Sabah berdasarkan cara kita, acuan kita selaras dengan hak-hak Sabah. Tuan Speaker, sesebuah negara, sesebuah wilayah mahupun negeri dapat digerakkan dengan baik apabila tujuan dan hala tujunya jelas. Bagaimana hasil dapat dijana dan ke mana hasil itu akan dibelanjakan. Apa guna kita umumkan peningkatan hasil yang tinggi, reserve yang tinggi tetapi masalah asas kehidupan rakyat tidak dapat ditangani. Kalau sebelum ini di Parlimen saya telah dedahkan bagaimana peruntukan dan projek persekutuan yang lambat dimulakan di Sabah. Yang lebih mengecewakan apabila projek pusat yang dilaksanakan oleh agensi negeri dilihat gagal mengambil peluang untuk melaksanakan sepenuhnya projek yang dirancang pada tahun semasa. Saya kongsikan rekod perbelanjaan projek AP182 yang dilaksanakan oleh agensi pelaksana negeri seperti JKR Sabah dan JPS Sabah. Projek bukan program. Untuk tahun 2023, hanya 23% sahaja yang dibelanjakan. Untuk tahun 2024, hanya 11% sahaja dibelanjakan. Dan untuk tahun 2025, setakat bulan September, hanya 13% sahaja dibelanjakan. Kegagalan membelanjakan peruntukan yang diluluskan bagi tujuan memulakan projek pada tahun semasa sangat-sangat merugikan rakyat kita yang masih jauh ketinggalan. Tuan Speaker, orang tanya sama saya mengapa projek di Sabah lambat mula. Jawapan yang saya terima antaranya masalah tanah, masalah peralihan utility, kurang kaki tangan dan sebagainya. Saya mau tanyalah di sini, adakah ini semua perkara baru? Tidak bahkan. Ini isu lama yang menjadi legasi seolah-olah tidak berkesudahan. Jadi apa penyelesaiannya kalau perlu tambah 1,000 jurutera untuk memastikan projek dapat dilaksanakan? Buat. Kalau perlu ambil tindakan tegas kepada mereka yang malas dan gagal, buatlah. Jangan hanya kerana segelintir orang, majoriti rakyat Sabah sengsara dan merana. Tuan Speaker, seterusnya saya sentuh mengenai isu bekalan elektrik. Pertama, mengenai Power Exchange Agreement antara ACSB dan SESCO Berhad yang ditandatangani pada 6 Ogos 2021 untuk bekalan 30 megawatt selama 15 tahun. Bekalan dari Sarawak ini dilaporkan bermula pada 6 Disember 2025. Persoalannya, rakyat perlu tahu berapakah kadar tarif sebenar per kilowatt hour dalam perjanjian ini. Jika harganya jauh lebih murah berbanding kos purata IPP Sabah, iaitu 43.8 sen per kilowatt hour, mengapa kerajaan tidak merundingkan import tenaga yang lebih besar sementara menunggu empangan hidro siap? Siapakah pengguna sasaran bekalan ini, rakyat ataupun komersial? Kedua, SSB masih dibelenggu pegangan aset penjanaan rendah sekitar 20%, manakala 80% dikuasai IPP dengan kos operasi tinggi. Saya mohon penjelasan, apakah timeline konkret untuk menyemak semula atau menamatkan kontrak IPP berat sebelah, lopsided agreement? Apakah pelan mitigasi kita? Adakah kita akan menggantikannya dengan import tenaga murah atau terus bergantung kepada IPP? Ketiga, isu ketelusan. Kita tidak boleh sekadar bergantung pada pelan induk seperti Sabah Energy Roadmap 2040. Untuk menyelesaikan punca sebenar, saya mencadangkan penubuhan suatu jawatan kuasa pilihan khas. Kita perlu menyiasat struktur kos IPP secara telus. Sampai bila kita mahu merayu subsidi persekutuan? Sampai yang kita utamakan, siapa yang kita utamakan? Rakyat Sabah ataupun pemilik IPP? Tuan Speaker, kerajaan baru-baru ini melancarkan BES di Lahad Datu untuk mengurangkan gangguan elektrik. Nilai kontrak yang dianugerahkan kepada MSR Green Energy Berhad adalah 644 juta. Namun projek BES berkapasiti sama oleh syarikat yang sama di Santong, Terengganu hanya bernilai 306 juta. Mengapa kos di Sabah lebih sekali ganda berbanding Terengganu? Saya pohon perincian kos.
Berapakah kos EPCC, kos operasi dan penyelenggaraan 2 tahun dan kos long term service agreement 5 tahun. Di Terengganu, kos operasi dinyatakan RM9.412 kilowatt per hour setahun. Bagaimana pula dengan Sabah? Bagaimana kadar tarif yang akan dikenakan? Penjelasan ini penting agar kerajaan negeri tidak terperangkap dengan beban keuangan yang akhirnya memberi kesan kepada rakyat. Tuan Speaker, Jabatan Air Sabah diperuntukkan 848 juta, 690 juta untuk mengurus, 157 juta untuk pembangunan. Manakala siling RMK13 adalah 1.77 bilion. Soalan saya pertama, sepanjang tahun 2023 sehingga tahun 2025, berapa jumlah pinjaman persekutuan yang telah diluluskan dan mula dilaksanakan? Kedua, daripada 77 projek bawah siling RM1.77 bilion tersebut, berapa banyak projek baru yang sepatutnya sudah bermula sejak RMK12? Saya perhatikan pengumuman bajet ini tertumpu pada jangka masa panjang tetapi kurang inisiatif quick win. Rakyat perlukan bantuan segera seperti penghantaran lori tangki yang konsisten dan pembaikan paip pecah dalam tempoh 24 jam. Lebih merisaukan, tiada peruntukan disebut untuk menangani non-revenue water yang merupakan punca utama krisis. Tanpa penggantian paip usang secara besar-besaran, pembinaan loji baharu adalah pembaziran kerana air terawat akan terus bocor. Saya mendesak kerajaan mendedahkan jumlah keperluan dana sebenar dan timeline jelas untuk ganti paip, bina loji dan juga empangan. Tuan Speaker, JKR Sabah menerima peruntukan 600.69 juta. Saya ingin tahu, pertama, berapakah peruntukan bina jalan baru di bawah RP1 RMK13 dan senaraikan daerah yang terlibat. Kedua, berapakah jumlah dana maris diterima tahun ini dan jangkaan tahun hadapan. Bagi kelonggaran penggunaan 20% RM50 juta ke bawah, dana maris untuk jalan bukan rekod maris, apakah bentuk penyelenggaraan yang telah dibuat? Ketiga, isu kualiti jalan. Hari ini tampal, minggu depan berlubang balik. Sejauh mana keberkesanan, pemantauan dan ketegasan kita terhadap kontraktor atau konsesi yang gagal? Rakyat mahukan kesungguhan dan tindakan, bukan lagi alasan lori lebih muatan atau tempoh hayat tamat. Tuan Speaker, saya sangat setuju dengan dasar kerajaan negeri bagi rumah kepada golongan muda. Kalau boleh daripada 10, kasih naik lagi pergi 20. Cuma satu sejak saya minta, tolonglah jangan bagi pelobi monopoli semua 50 buah rumah dia satu orang yang buat. Satu pelobi tapi pakai lesen yang berlainan. Pengsan bah rakyat tunggu begitu. Tidak siap-siap rumah oleh kamu. Bagi-bagi bah, minimum 2, maksimum 4 mungkin hingga 6 mengikut kemampuan. Inilah masa dia kita kasih hidup kontraktor yang kecil-kecil yang boleh buat sendiri projek itu tanpa menggunakan orang tengah. Tuan Speaker, untuk menyelesaikan masalah infrastruktur asas, kita perlukan tadbir urus dan accountability yang berkesan dan baik. Saya sekali lagi mendesak penubuhan jawatan kuasa pilihan khas untuk memantau pelaksanaan projek secara bulanan, bukan tahunan. Dengan ini, saya ingin mencadangkan 2 buah jawatan kuasa pilihan khas yang perlu segera ditubuhkan. Pertama, jawatan kuasa pilihan khas infrastruktur dan utility. Kedua, jawatan kuasa pilihan khas MA63 dan hubungan persekutuan. Libatkan adun-adun daripada pembangkang ke dalam jawatan kuasa ini. Saya secara peribadi, I'm more than happy untuk menyumbang idea dan fikiran di dalam jawatan kuasa ini. Saya secara peribadi berpandangan selagi isu asas seperti air, jalan raya dan elektrik tidak selesai, kita perlu laksanakan moratorium projek baharu yang bukan kritikal. Hentikan pembinaan bangunan baru ataupun projek kosmetik. Tumpukan dana sepenuhnya kepada penyelesaian masalah asas rakyat. Tuan Speaker, untuk usukan saya ada 3 fokus utama yang menyentuh secara langsung di dalam belanjawan ini. Pertama, ekonomi nelayan melalui ekonomi biru. Saya tidak ada halangan dengan hub blue economy yang dilancarkan oleh kerajaan. Namun persoalan di sini sejauh mana realiti dan situasi di lapangan ini mencerminkan kita benar-benar dapat mengoptimumkan potensi lautan luas di Sabah
Contoh di Kota Belud dan Usukan khususnya dengan kedudukan dan lokasi yang strategik, saya cadangkan agar SAFMA 2.0 iaitu hub pendaratan ikan yang moden dapat dibina di Kuala Abai. Bercakap berkenaan Kuala Abai ini, saya juga pohon agar kerajaan negeri mengambil tindakan untuk mendalamkan muara Sungai Abai. Bukan sahaja untuk mengurus banjir tetapi juga untuk kelangsungan para nelayan di sana. Perkara ini saya ingat saya sudah cakap berkali-kali sudah di Parlimen. Saya risau kalau kita tidak ambil tindakan, para nelayan akan terkesan. Saya juga pohon supaya kerajaan negeri beri perhatian kepada jeti-jeti kecil di kampung nelayan kami di Kota Belud. Perkara kedua adalah mengenai infrastruktur asas. Saya mohon kerajaan beri perhatian kepada bekalan air di Kampung Donggoy dan Kampung Songsong dan kawasan-kawasan lain di seluruh Kota Belud. Seterusnya, ada mau mencela kalau mau beri laluan? Bolehkah Tuan Speaker? Sebab saya ni sebenarnya saya cuba untuk menghabiskan... Saya ikut kamu, kamu punya flow. Kalau kamu tak bagi, okeylah, bagilah. Terima kasih Yang Berhormat Bersukan. Bercerita tentang pendaratan ikan sebentar tadi. Adakah Yang Berhormat sedar bahawa tidak ada satu pun pendaratan ikan, kompleks pendaratan ikan di Sabah ini yang dibina oleh Kerajaan Persekutuan, sedangkan di Sarawak dan seluruh di Semenanjung semua dibina oleh Kerajaan Persekutuan. Adakah Yang Berhormat bersetuju agar Kerajaan Persekutuan mengambil tanggungjawab untuk membina pendaratan ikan di Sabah seperti yang di Sarawak dan di Semenanjung? Tuan Speaker, saya mohon saranan daripada Yang Berhormat Tamparuli. Saya masukkan dalam ucapan saya. Terima kasih. Boleh. Dengan kerjasama kerajaan negeri, of course. Seterusnya mengenai isu jalan dan kesesakan di Pekan Kota Belud, saya selalu suarakan ini di Parlimen iaitu perlunya dibina jalan keluar alternatif dari Pasaraya Golden Dragon tembus ke Kampung Kota Belud, Kampung Tombol, Tolonglah letakkan ini di dalam senarai keutamaan negeri. Begitu juga dengan jalan Kampung Tanjung Batu yang berkali-kali sudah diadu. Ketiga, untuk usukan adalah mengenai keselamatan dan kemudahan komuniti. Lampu jalan Bukit Kelawat. Bila saya tanya di Parlimen sebelum ini, lampu jalan yang diperuntukkan tidak melibatkan kawasan yang kerap berlaku kemalangan di sini. Saya ingin tanya, adakah ini telah diletakkan sebagai senarai keutamaan negeri? Disebabkan kekerapan kemalangan di sini, jika kita masih lagi tunggu duit dari pusat, berapa ramai lagi kita perlu korbankan? Saya mohon agar langkah proaktif daripada Kerajaan Sabah, kita bina dulu lampu di sini dengan segera. Dan sebagai penutup, Tuan Speaker, saya ambil kata-kata Yang Berhormat Ketua Menteri. Rakyat telah bersuara dan mandat telah diberikan. Kini tiba masanya untuk kita bekerja sebagai satu pasukan, memperkukuhkan dasar, mempercepatkan pembangunan dan memastikan setiap janji yang diamanahkan akan dilaksanakan sepenuhnya. Tuan Speaker, apabila saya berada dalam Parlimen, saya tidak pakai jersey warisan, tapi saya pakai jersey Sabah. Walaupun saya berada dalam blok kerajaan di Persekutuan dan pembangkang apabila berada di dalam kerajaan negeri. Hari ini Dewan Undangan Sabah dibarisi ramai adun baru daripada sebelah sana dan juga sebelah sini, termasuk saya sendiri. Saya percaya generasi muda Sabahan hari ini menginginkan politik baru untuk Sabah. Saya pernah cakap ini di Parlimen dan saya mau cakap lagi dalam Dewan yang mulia ini. Berilah peruntukan yang sama rata kepada semua adun-adun Sabah, tidak kira sama ada kerajaan atau pembangkang. Mari kita sama-sama lahirkan politik baru untuk Sabah. Berhentilah kita mainkan tekanan politik lama. Kamu pembangkang, saya kerajaan. Berhentilah kita dengan fikiran, oh untunglah kawasan kerajaan, rugilah kawasan pembangkang. Jangan kita menghukum rakyat yang sudah pun membuat keputusan. Saya mohon di peringkat pelaksanaan program, jangan ditanya apa parti yang dia sokong, siapa wakil rakyat dia, sebab kemiskinan tidak melihat kepada parti politik. If we keep on doing that, Tuan Speaker, kita tidak akan pergi mana-mana. Sabah tidak akan pergi mana-mana. Yang ada sepatutnya hanya ada wilayah Sabah saja yang perlu dan harus dibangunkan. Libatkan adun-adun pembangkang juga untuk menghadiri mesyuarat tindakan daerah, mesyuarat LUC kah, jawatan kuasa pilihan khas kah, untuk kita basmi kemiskinan, untuk kita bawa Sabah maju ke hadapan. It requires not only the cabinet but the whole nation untuk kita gembling tenaga bekerja ke arah lebih baik.
Saya muda, saya perempuan, dan saya tahu saya perlu banyak belajar lagi untuk perbaiki diri saya. Tapi saya tahu satu perkara, dan saya selalu cakap ini, mari kita orang Sabah satu hati. We must unite as Sabahan. Mari kita sama-sama lahirkan politik Sabah yang baru, kerajaan Sabah yang bekerja untuk rakyat Sabah. Sekian, terima kasih.